Ya sedia salah semua je. Jadi si lelaki dah ada anak. Mana si lelaki tu masih bujang. Ya panggil kalau istilah sana kita sini kalau bujang tu janda. Orang sana kalau belum berkahwin dia panggil bujang. Ingat nah. Ada anak dah, janda punya seorang anak dah. Ya. Jadi tepat anaknya bila seorang si lelaki itu berkahwin dengan seorang si perempuan yang telah ada anak dah. Janda punya anak dah. Kemudian bila berkahwin duduklah sebagai suami isteri, tetapi suami menggunakan isteri dia tu menggunakan jalan lain. Guna jalan lain, jalan belakang. Tak masuk pintu depan, tu baik pintu dapur. Faham tak gitu? Orang tua tak faham berat itu kan? Hanya guna jalan belakang. Tak faham weh. Wote dubu. Tak faham lagi? Berat tak ada wote farak dak, wote dubu. Dia panggil apa? Dia panggil apa tu? Dalam istilah panggil apa? Wote dubu panggil apa? Liwat. Panggil liwat. Tak panggil zina. Panggil liwat. Haram suku tu. Sebab haram suku dapat nak tahunya betul. Adakah dengan dia wote dubu tadi tu anak sabit mahram, situ tempat anaknya. Sebab kita maklum bahawa bila kita si lelaki berkahwin dengan perempuan sudah ada anak dah dengan suami lain, tak sabit anak tiri lagi, tak sabit mahramiyah lagi kita dengan anak dia. Bila kita tak pakai ibu, sekadar akad nikah, ijab kabul, terima nikah, tak ada duduk apa. Berasa tak save pula ke ibu, nak ke anak dia. Ya ada kan lagu tu. Dah itu kan? Nikah dengan ibu, ibu muda 30 lebih. Lepas tu tahu-tahu ada anak 18, 19, 20 anak. Untuk si kemak nak ke anak pula. Cerai ibu boleh ambil anak. Sebab tak jadi anak tiri lagi kerana kita belum pakai dia. Tak itu kan? Al-Quran sebut apa dah? Wa ummahatu nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Gitu tak? Tu. Kalau belum kamu mestubuhi dia, artinya tak sabit mahram lagi. Tiba-tiba mestubuhi dubu. Ada yang kata jadi mahram juga walaupun dubu. Jadi tak boleh nak ambil anak tu. Bila lagi kata cerah. Cerah tu dia panggil apa tu? Bila dia pergi tubuh di situ dia panggil sahabatnya duk edah asal ni supaya nak tahu suci rahim. Tu asalnya lah. Malaikatnya cerah mati hati dapat ju'in minhu dia panggil, bukan kerana nak tahu suci rahim. Kadang-kadang nikah tak ada duduk pun gantung-gantungnya mati, kena edah juga. Edah apa? Hati kata litafa ju'in minhu, lagi pula amrun ta'abudiyun. Sahabat nak tahu suci tak pernah duduk lagi. Kalau hak ni dia panggil setubuh dubu, maka dia panggil rahim suci. Kalau tengok pada saligu ke, tak ada kena bila edah lah. Tak ada tarabbas nabi anfusihinna, kena tunggu diri 3 kuru. Sebab apa? Antaranya nak tahu suci rahim. Bila tak ada pakar di kubur, cuci rahimnya. Hak tu nanti kita merajaah tengok luah kalau ada khilaf, ada apa yang menahasa sulit-sulit ini. Ada kawan-kawan pula tu deh. Tu. Berlaku ke tu? Tak buat masalah tahu tu email yang kena jadi sama ke kakak ni. Ya. Molek.
Kita tengok tempat ibu jelas lagi ada kaum-kaum pula ni kadang-kadang nak lagu ni sebab dia tidak ada nah main molek gak dia ada khilaf. Hak ni kiyah kok ni hak ni ukur hak ni gitu. Baik.